Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Baik, dalam video kali ini kita akan bincangkan jawapan latihan untuk bab yang kelima, Ad-Dars Al-Khamis, As-Sihhah wal-Ilaj. Baik, kita mulakan perbincangan jawapan. At-Tadribat fi Safhah 76. Wahid, man qabala at-tabib? So jawapannya Musa qabala at-tabib. Ithnan, limadha qabala al-marid at-tabib? So jawapannya qabala al-marid at-tabib. Letak kat depan lah sebagai intro. Okay, so soalan dia limadha, kenapa? So kita jawab kerana lah. Li'annahu, okay, kerana yash'ur bil alam fi batnihi. Okay. So dalam hiwar ayat yang kedua, jawapan dia berada pada ayat yang kedua. Dia jawab apa? Ash'ur bil alam fi batni. Saya rasa sakit di perut saya. So dalam soalan di sini tak boleh jawab saya lah, kena jawab dia. Dia rasa sakit di perutnya. So kita gunakan fi'il dan dhamir untuk huwa. So yang berubah adalah ash'ur kepada yash'ur. Batni, my stomach, kita kena ubah kepada his stomach. Okay? Batnihi. So jawapan penuhnya qabala al-marid at-tabib li'annahu yash'ur bil alam fi batnihi. Thalatha, kaifa at-ta'am fil mat'am as-siyami? At-ta'am fil mat'am as-siyami mulawwathan, tercemar. Arba'ah, madha a'ta at-tabib li Musa? A'ta at-tabib li Musa qursan. Okay. Khamsah, aina dara al-hiwar? Dara al-hiwar fi al-mustashfa. Mustashfa. Okay. So di mana berlakunya hiwar ini? Hiwar ini berlaku di hospital ataupun mungkin nak buat klinik, boleh tukarlah al-iyadah untuk klinik. Okay. Al-mustashfa, hospital. Okay, so ini jawapan untuk latihan muka surat 76. Baik, seterusnya kita sambung latihan muka surat 82. Walaupun jauh sikit muka suratnya, tapi masih membincangkan tentang hiwar yang pertama. Okay. Wahid, sya'ura Musa bil alam fi batnihi, sahih. Ithnan, ya'mal Musa tabiban fil mustashfa, khata'. Okay. Bukan Musa ni doktor, dia datang jumpa doktor. Okay. Thalathah, at-tabib yafhas al-marid bimiqyas al-hararah, sahih. Arba'ah, at-tabib ya'mur Musa bi'akli dasam, khata'. Okay. So dalam hiwar, doktor suruh Musa elakkan dari makanan berminyak ataupun berlemak. So dekat soalan keempat ni dia suruh. So salah lah. Okay. Khamsah, al-aklu fi mat'am as-siyami sabab limarad Musa, sahih. Baik, seterusnya kita nak tengok ayat tambahan yang diberikan. Okay, fi safhah 77. Okay, so dekat sini ayat variasi ayat yang diberikan untuk membantu kita variasikan ayat dalam role play lah. Banyak contoh yang kita boleh guna di sini. Okay, wahid, hal hunaka taqayyu wa ishal? La abadan walhamdulillah. Okay, hal hunaka, adakah terdapat muntah dan cirit-birit? So jawapannya tak ada. La abadan walhamdulillah. Okay, ithnan, hal hunaka suda' wa zukam? Suda' pening kepala, zukam selsema. Okay, so hal hunaka samalah, maksud adakah terdapat pening kepala dan selsema? La abadan walhamdulillah mahma kanat al-ahwal. So dia tambah sikit kat belakang. Okay, tak ada alhamdulillah mahma kanat al-ahwal, walau macam mana sekalipun. Thalatha, hal hunaka jarah wa maram? Adakah terdapat luka dan bengkak? La abadan walhamdulillah ala ni'matis sihhah. Tak ada alhamdulillah atas nikmat kesihatan ini. Arba'ah, hal hunaka influenza wa maghs? Okay, adakah terdapat influenza dan maghs, sakit perut?
La abadan walhamdulillah ala tajaddud al-afiyah. Okey, tak ada alhamdulillah di atas kembalinya kesihatan. Okey, khamsah, hal hunaka alam wa bard? Adakah terdapat alam, sakit, wa bard, cold, sejuk ataupun demam pun bolehlah. Okey. La abadan walhamdulillah ala kulli syai'. Okey, tak ada alhamdulillah atas segalanya. Baik, seterusnya masih di muka surat 77, Safhah 77. Okey. So di sini ada 3 ayat yang sama juga nak bantu kita variasikan ayat dalam role play. Okey, contoh pertama, wahid, hararatuka murtafi'ah innaka mahmum. Okey, suhu awak tinggi, awak demam. Okey, kemudian doktor sambung, hasanan, khudh min aqah kabirah min hadha syarab. Hasanan, baiklah, khudh, ambil, min aqah kabirah, satu sudu besar, min hadha syarab, dari ubat ini. Syarab ni ubat yang liquid, yang jenis cecair. Okey, ithnan, hararatuka murtafi'ah innaka marid. Okey, innaka marid, awak sakit. Tayyib, khudh huqnah wahidah min at-tabib. Okey, baiklah, ambil satu suntikan daripada doktor. Okey, salasah, hararatuka murtafi'ah innaka musab bil bard. Okey, innaka musab bil bard, awak dijangkiti demam. Okey, bard ni maksudnya sejuk, cold, ataupun boleh kita guna untuk demam jugalah, bard. Hasanan, khudh qursan wahidan min hadhihi al-adwiyah. Baiklah, ambil satu pil. Qursan tu pil kan, kapsul. Okey, ambil satu pil dari ubat ini, adwiyah. Okey, ubat-ubat ini. Baik, seterusnya kita nak tengok latihan di muka surat 78, Thamaniyah wa Sab'un. Okey, so di sini kita nak tukarkan fi'il yang diberi mengikut dhamir yang ada dekat sini lah. Okey, so yang kita nak tukar adalah pada fi'il yuqabil. So huwa yuqabil, hiya tuqabil, anta tuqabil, sama dengan hiya. Nahnu nuqabil, nun kat depan. Hunna yuqabilna. Okey, hunna huruf tambahan, ya dekat depan, nun dekat hujung. Anti tuqabilin. Okey, ta dekat depan, ya nun dekat hujung. Dan last sekali, antunna tuqabilna. Huruf tambahan, ta dekat depan, nun dekat hujung. Baik, seterusnya muka surat 79 dan 80, kita nak ulang semula je lah, kita murajaah perbezaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang kita dah belajar dalam bab 4 sebelum ni. Okey, so yang ini murajaah sahaja. Okey, so contoh dekat sini ditunjuk jumlah ismiyah. Khalid yash'ur bi alam syadid fi sadrihi. Jumlah fi'liyah, yash'ur Khalid bi alam syadid fi sadrihi. So jumlah ismiyah, isim di depan iaitu Khalid. Jumlah fi'liyah, fi'il di depan iaitu yash'ur. Okay, yang contoh kedua, at-tullab yash'urun bil alam syadid fi sudurihim. Jumlah fi'liyah, yash'ur at-tullab bi alam syadid fi sudurihim. So dekat sini jumlah ismiyah bermula dengan isim at-tullab. So bila isim di depan ni jamak, so digunakan fi'il untuk hum lah dekat sini, yash'urun. Okay, ayat yang kedua, yash'ur at-tullab. So dekat sini digunakan fi'il untuk huwa sebabnya jumlah fi'liyah. Baik, yang terakhir dalam video ini muka surat 83, Safhah Salasah wa Thamanun. So di sini pun sama, ada ayat tambahan yang diberikan untuk membantu kita variasikan ayat dalam role play. Okay, so ayat permulaan ni sama je lah, yang berubah adalah ayat yang kedua dalam setiap set. Okay, so ayat yang pertama dia bagi indi bushra sarah wa anta awwal man ya'rifuha. Saya ada berita gembira dan awak orang pertama yang tahu. Okey, so contoh sambungannya apa? Contoh yang pertama boleh sambung dengan ayat zaujati wada'at mauludaha bisalamah sabahal yaum. Isteri saya selamat bersalin pada pagi hari ini. Okey, ayat yang kedua kita boleh sambung untuk ayat yang pertama. Okey, so kita boleh sambung dengan ummuna tastaqir halatuha ba'da amaliyah al-jirah. Ibu kita ummuna
tastaqir halatuha, telah stabil keadaannya. So tastaqir, stabil. Ba'da amaliyah al-jirah, selepas pembedahan. Okey, contoh yang ketiga untuk kita sambung dengan ayat yang pertama ni lah. Okey. Ibni yatahassan alamuhu fi qadamihi ba'da akhdhil huknah. Ibni, anak saya, yatahassan alamuhu. Yatahassan beransur baik lah. Okey, maksudnya sakitnya, alamuhu. Okey. Sakitnya beransur baik. Fi qadamihi, di kakinya. Ba'da akhdhil hukna, selepas ambil suntikan. Okey. So ayat yang ke-6 maksudnya secara keseluruhannya, anak saya sakit di kakinya telah beransur baik selepas ambil suntikan. So itu saja untuk video kali ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah.